bukan huruf konsonan. Jadi konsonan kita ambil ber, en. Kita gunakan buku 1 ni bulan ni. Okey, ber dengan en. Okey, dan lepas pada tu kita tak naklah membina dan membaca tu kata, tak perlu lagi. Kita buat banyak tu dulu, mengenal yang tu dulu. Macam mana cara nak mengenal? Yang tu yang Kak Ina nak cadangkan aktiviti. Bulan ni Kak Ina pankan pun untuk mengenalkan macam mana cadangkan aktiviti. Okey, ambil semua sikit yang lepas, saya Kak Ina balik. Cadangkan korang seorang bagi 3 cukup lah. Macam mana cara nak mengenalkan. Kita kena tulis nama cikgu lah. Macam budak-budak terika lah cikgu-cikgu. Tulis nama. Lepas tu kita nak jalankan. Yang ni kita bagi huruf yang nak kenalkan konsonan dia ialah ber dengan en saja. Lepas tu bagi jalankan aktiviti. Ber, en. Kemudian dia nak digabungkan lah. Ber dengan en nak gabungkan dengan A, I dan U. Jalan-jalannya budak nak dapat cara dia macam ni. Boleh? Boleh? Faham? Nak bagi cadangan aktiviti. Maknanya tadi Kak Ina dah kata, okey kita buat balik yang ni. Kita buat balik yang ni. Okey, kita buat ni, fokus, DM, kemahiran membaca. Buat ni, kolom ni semua buat. Sebab Kak Ina nak tengok benda ni. Lesson plan ni Kak Ina nak buat kolom 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, tadi Kak Ina kata pilih lah, Kak Ina pilih kecil-kecil sangat. Mula fokus, kemudian standard kandungan, standard pembelajaran, cadangan aktiviti dan bahan digunakan. Boleh? Tak boleh lagi? Tu dia boleh tengok daripada situ dah. Mula tak ada. Mula ada. Mesti ikut terbalik tu senang. Dia baru boleh buat tu. Fokus, standard kandungan dan cadangan standard pembelajaran dengan aktiviti. Yang tu boleh tengok daripada situ. Kalau nak fokus ada kat sini. Kalau nak standard kandungan ada kat sini. Semua yang standard pembelajaran pun ada di sini. Yang ni untuk 5 turn, yang ni untuk 6 turn. Nanti kita nak guna yang ni untuk 5 turn. 4 kelas tu 5 turn, 15 tu 6 turn. Boleh tak? Tak ada tak?
dia nak masuk kepada menulis lah. Itu kepada proses menulis lah. Oh, susun. Susun di sini lah menjadikan bentuk bentuk. Ya, nanti ada sudah. Itu bagus. Lagi. Baca aja cara main tiga tak ada masalah. Cari gambar macam menyetik soal siapa pun tak gabungkan lagi ber dengan bernya E kan. Tadi tu semua cikgu gabungkan ni. Okey. Ni dah boleh. Tak boleh, kena bagi tahu kat satu. Tengok peluang ni kita dah dapat banyak sebab kan dia mudah ni. Satu. Banyak je ambil dah kat sana. Ni kawan ni nak mengajar. Semua orang tak kenal, semua tak kisah. Semua pertama khusus kan? Semua pertama khusus ni. Nampak ke tak? Saya lagi nanti. Mendatang gambar. Bagi tahu cerita. Dia kena jumpa lah dia cakap apa. Dia nak dengar Mira pula cakap. Mira mengajar budak berapa? 5 tahun ke? Duduk mengajar bahasa lain. Inggeris. Okey. Boleh pula tu. So dia kita guna gambar A tu untuk ayat. Satu gambar banyak gambar lah. Itu dia. Baca lah tu dengan tu. Kak Ina dengar je. Kak Ina faham. Walaupun yang pun Ustaz pun faham, insyaAllah. Bulatkan lah. Contohnya lah. Sudah. Okey. Jadi kita dah tengok kepada cara yang aktiviti tadi kan. So kat sebelah tu ada bahan-bahan yang diperlukan. Ada catatan kat bahan yang diperlukan tak? Bahan lagi kau tu? Kat dulu. Okey. Buat di kertas. Kan di sini. Ini jombok bengkel di sini.